Assalamualaikum. Hai adik-adik. Aktiviti pada hari ini ialah claw machine. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah 2 cawan kertas, penyedut minuman, pen hitam, gunting dan pita pelekat. Langkah pertama, tanda permukaan cawan kertas dengan pen hitam. Langkah kedua, gunting tanda permukaan tadi sehingga menjadi lingkaran. Langkah ketiga, gunting lingkaran tersebut sehingga menjadi simbol tambah. Langkah keempat, lipat hujung cawan kertas. Langkah kelima, lubangkan kedua-dua tapak cawan kertas. Dan langkah terakhir, gunting dan tampal pita pelekat pada hujung penyedut minuman. Kemudian, masukkan pada lubang cawan kertas. Selamat mencuba adik-adik.